Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Buaya yang saya kasihi, alhamdulillah, sebelum kita mulakan kuliah kita, marilah sama-sama, kalau mungkin ada yang terlupa, kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid. Sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat kerana Allah Ta'ala. Buaya yang saya kasihi, kita masih lagi di dalam tajuk hukum hakam mengenai masbuk, menggunakan kitab solat berjamaah serta panduan imam dan makmum yang disusun oleh Muhammad Khidir bin Husain bin Ibrahim pada muka surat yang ke-870. Minggu lepas kita dah cerita kalau kita ni masbuk, pastikan perkara-perkara sunat, contoh a'udzubillahi minasyaitanirrajim ataupun Allahu akbar kabira, doa iftitah. Apatah lagi masbuk kita tu dalam keadaan yang memang tak memungkinkan kita sempat membaca Fatihah dengan sempurna, maka pada ketika itu perkara-perkara sunat yang kita sebut sebentar tadi itu tidak lagi disunatkan. Bahkan terus sahaja angkat takbir, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terus baca Fatihah. Tapi pada minggu lepas tak habis di situ. Tak habis di situ. Pada muka surat yang ke-80. Baik. Dan jika belum selesai ia makmum. Dan jika belum selesai ia makmum daripada membaca qadar yang wajib atasnya. Kalau kata kita baca juga benda-benda sunat, contoh kita mulakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka kalau kita baca Fatihah pun mesti sama juga. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Kalau kita lepas a'udzubillah tu kita baca Allahu akbar kabira, maka kita pun kena baca juga Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud dia apa? Mestilah kadar yang surah Fatihah yang dia sempat baca tu sama dengan kadar yang dia baca benda-benda sunat. Dan jika belum selesai ia daripada membaca kadar yang wajib atasnya, let's say lah, katakanlah dia tak selesai pun, dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dia baca sampai 5-6 baris, padahal imamnya menghendaki tunduk kepada sujud. Sepatutnya dia baca dengan kadar yang dia tinggal itu, tetapi kadar yang dia tinggal itu pun dia tak baca. Hal keadaan imam tu dah nak turun tunduk kepada sujud, maka berhadaplah kepadanya dua perkara. Bila jadi situasi macam ni dekat kita, maka keadaan ni berlaku dua perkara. Maksud dia kalau jadi lepas ni pada kita macam tu, ingat elok-elok, kenang betul-betul, tak faham tanya. Apa dia? Maka berhadaplah kepadanya yang makmum dua perkara, iaitu yang pertama apa nak buat? Kalau dah kita tak selesai juga Fatihah, apa nak buat? Dia kata yang pertama apa? Wajib. Wajib apa? Wajib ia makmum berniat mufaraqah.
Selama ni kita buat macam mana? Kalau kita tak niat mufaraqah, hal keadaan kita belum selesai membaca Fatihah dengan kadar yang sepatutnya, saya kita tengok apa hukum dia. Maka dia kata, maka ia makmum berniat mufaraqah, maka wajib ia makmum berniat mufaraqah pada ketika imamnya tunduk kepada sujud. Maksud dia kena, bila kita nampak imam nak tunduk sujud, kita kena niat mufaraqah. Jika ia tidak berniat mufaraqah, tu kalau kita niat mufaraqah, bagaimana pula kita tak niat mufaraqah, kita teruskan membaca Fatihah? Macam mana pula? Jika ia tidak berniat mufaraqah pada ketika itu, kalau makmum tak berniat mufaraqah pada masa itu, maka batallah sembahyangnya makmum. Solat kita batal. Oh, macam tu kan? Ya, macam tu. Nampak solat tak solat, cukup tak cukup, bukan setakat cukup, bukan setakat solat, bahkan berjamaah, bukan setakat berjamaah di masjid. Tengok-tengok selama solat selama ni semuanya tak sah. Contoh, pasal apa? Pasal selama ni kita solat, tapi kita solat hal keadaan tidak ada ilmu. Buaya, kita bukannya makin muda. Saya dulu perasan muda. Dulu saya umur 21. Sampai satu tahap dia sampai umur saya 31. Ketika mana saya umur 31, saya pun tak sedar kata saya dah meningkat tua. Tapi sekarang saya dah 37. Ketika mana saya umur 37, saya sedar. Tak sebelum ni orang cerita sakit lutut. Tak sebelum ni orang cerita duduk lama sakit pinggang. Saya mula memahami perasaan orang-orang tua kita. Nak cerita kata apa? Kita bukan makin tua, kita makin meningkat umur. Bila kita makin meningkat umur, cukup tak solat kita, ibadah kita yang kita buat dengan ilmu yang sekadar kita ada? Cukup? Tak cukup. Maksud dia, meningkatnya umur kita kena meningkat juga ilmu kita. Tak boleh kita solat hal keadaan pengetahuan kita pengetahuan masa sekolah menengah. Tak boleh. Tak boleh pengetahuan kita khususnya terutama tentang perkara-perkara yang wajib yang ada kaitan dengan kita solat. Tak boleh kita setakat ilmu kita setakat macam masa kita sekolah menengah. Tak boleh bila umur kita meningkat, ilmu tentang solat kita hanya sekadar macam masa kita umur 25, 26. Umur 50, maka ilmu tentang solat pun mesti sama standard dengan umur 50. Umur 60, maka ilmu tentang solat pun mesti sama standard dengan umur 60. Kalau tidak, itu yang solat tidak menghasilkan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu apa? Itu yang kita solat, tapi kita masih lagi bercakap benda tak elok. Kita solat, tapi masih lagi kita menyebarkan perkara-perkara fitnah. Kita solat, tapi kita masih hidup kata bercakap tentang orang. Kita solat, tapi kita masih lagi dia tak sampai. Maka jika ia tidak berniat mufaraqah pada ketika itu, kalau kita tak berniat mufaraqah pada ketika itu, batallah sembahyangnya. Kenapa batal? Yang pertama, kenapa kena mufaraqah? Yang kedua, kenapa batal? Dari kerana ia terkemudian, ia makmum. Kenapa batal? Kenapa kena mufaraqah? Dari kerana ia makmum terkemudian. Terkemudian ni bahasa lama. Terkemudian ni maksudnya kita terlewat, kita terlambat, ataupun kita terlambat. Tu mudah faham. Dari kerana ia makmum terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun. Batal kerana apa? Yang pertama kerana terkemudian. Maksudnya kita dah terlewat daripada imam dua rukun. Apa dia terlewat dua rukun tu? Ketika mana imam nak sujud, kita masih lagi membaca Fatihah. Yang pertama kita dah terlepas rukun. Rukun tu rukun yang keberapa dalam solat? Rukun adalah rukun yang kelima. Rukun yang pertama diri betul.
Ataupun yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukun yang kelima tu kita dah tertinggal satu. Tadi dia kata apa? Terkemudian dua rukun. Yang kedua, bila kita rukun, kita i'tidal. I'tidal rukun yang keenam, dah dua rukun. Bila imam nak turun sujud, maksud dia dah nak menghampiri kepada tiga rukun. Sebab itulah kena mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, batal. Dan jika ditinggalkannya, jadi macam mana nak buat? Dan jika ditinggalkannya, menyempurnakan membaca qadar yang wajib. Baik. Yang pertama tadi, kalau dia tak niat mufaraqah, solat batal. Situasi kedua, kalau dia tak sempurnakan bacaan Fatihah dia pula, kalau dia tak sempurnakan bacaan Fatihah dia tu sekadar yang sepatutnya dia baca, dengan sengaja, batallah sembahyangnya. Allah. Kalau kita tak niat mufaraqah, solat kita batal. Kalau kita berhenti baca Fatihah yang sekadarnya tu, kita terus ikut imam, pun batal. Maka tiadalah yang melepaskan daripada batal sembahyangnya makmum itu melainkan dengan niat mufaraqah. Kalau macam tu payahlah solat ni. Tak payah. Kita belajar sikit-sikit, pelan-pelan, tak faham kita tanya, guru mengajak kita bagi tumpuan. Lepas tu bila ada masalah kita rujuk. Di masjid kita ni alhamdulillah pengurusi kita pun ustaz. Ustaz Saharun pun ustaz. Ustaz Nazri pun ustaz. Lepas tu disediakan lagi setiap hari ada kuliah, alhamdulillah. Kalau kita malu nak tanya ustaz-ustaz yang lain, kita boleh tanya kepada ustaz-ustaz yang ada dalam kampung kita. Dan insya-Allah ustaz-ustaz dalam kampung kita ni pun semuanya berkualiti tinggi. Dia orang boleh bantu jawab. Baik. Jadi macam mana nak buat? Tuan, bila jadi situasi macam tu, teruskan solat. Tapi sebelum nak teruskan solat, niat mufaraqah. Bila kita dah niat mufaraqah, maka kita tak perlu lagi ikut imam. Niat mufaraqah ni macam mana? Kena undur selangkah ke? Tak. Niat mufaraqah ni macam mana? Kena berhenti daripada solat? Tak. Niat mufaraqah maksudnya perbuatan hati. Kita bukan sebut di mulut. Ni, kita lintasan hati. Lintasan hati macam mana? Mufaraqah daripada imam. Bukan bercakap di hati. Niat mufaraqah daripada imam. Mufaraqah daripada imam ni maksud dia apa? Mufaraqah ni maksud dia kita berpisah daripada mengikut imam. Habis tu kalau kita niat mufaraqah, apa nak buat? Bila kita dah niat mufaraqah, solat kita sah tak? Solat kita sah. Baik. Kalau solat kita sah, apa kita nak buat? Fatihah tadi sampai dekat mana? Tadi Fatihah baru sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya teruskan baca Fatihah sampai habis. Habis baca surah Fatihah nak buat apa? Rajin bacalah surah Al-Azim. Tak rajin, terus rukuk. Habis tu ni duduk dalam saf dengan imam, duduk dalam saf berjamaah macam mana? Mufaraqah tak memerlukan kita keluar dari sudut perbuatan saf. Maksudnya, kalau kita mufaraqah, contoh, let's say kata kita duduk di saf sini. Ini kita dah niat mufaraqah ni. Sampai dekat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mufaraqah daripada imam. Habis itu, perlu tak kita keluar daripada saf ni? Undur selangkah ke? Tak perlu. Jadi macam mana? Duduk, kita stay. Kita dalam jemaah yang sedia. Lepas tu, habis baca Fatihah, kita pun terbaik rukuk. Allah Akbar. Tapi imam kata, tak apa, imam. Kita tak ada masalah. Perlu tak lagi bila kita dah niat mufaraqah untuk kita ikut imam? Tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan lagi untuk kita ikut imam apabila kita telah berniat mufaraqah. Baik. Selesai. Dan jika tiada masyghul. Masyghul ni maksud dia sibuk. Okey, ataupun
Sibuklah mudah faham. Dan jika tiada masyghul, orang yang masbuk itu dengan baca bacaan yang sunat, dia bagi satu lagi situasi. Dia sampai Allahu Akbar pun dia tak baca, lepas tu A'udzubillah pun dia tak baca, cuma dia angkat takbir Allahu Akbar tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Maksudnya dia tak membaca yang sunat-sunat lah. Hanya adalah ia makmum masyghul dengan membaca Fatihah sahaja. Maka rujuk imamnya pada ketika ia lagi membaca Fatihah, maka hendaklah ia memutuskan membaca Fatihah lalu rukuk serta imamnya supaya didapatnya rakaat. Sampai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rukuk. Apa nak buat? Allahu Akbar, tu rukuk ke imam. Yang tu yang kita selalu nak buat. Baik. Dan ditanggungkan oleh imam barang yang tinggal daripada Fatihahnya. Ini bahasa kitab lama. Barang yang tinggal daripada Fatihahnya. Maksud dia apa? Kita baru baca surah Fatihah baru 2 ayat, 3 ayat. Lagi 4 ayat macam mana? Surah Fatihah ada berapa ayat? Surah Fatihah ada 7 ayat. Lagi 4 macam mana? Lagi 4 tu imam tanggung. Tak ada masalah. Itu kelebihan solat berjamaah. Ustaz, saya tak sempat nak solat jemaah di masjid. Boleh tak saya solat jemaah di rumah dengan anak isteri saya? Boleh. Maksudnya kita dapat ilmu. Bila berlaku macam tu, balik nanti cerita dekat anak, cerita dekat bini. Baik. Maka hendaklah ia memutuskan membaca Fatihah lalu rukuk serta imamnya supaya didapatnya rakaat itu dan ditanggung oleh imam barang yang tinggal daripada Fatihahnya makmum. Maka jika tiada rukuk ia serta imamnya, ini macam mana pula keadaan? Let's say dia tak baca benda-benda sunat. Okey? Tapi dia tak juga rukuk bersama imam. Maka jika tiada rukuk ia makmum serta imamnya. Kalau makmum tak rukuk bersama imam, nescaya luputlah daripadanya makmum, rakaat itu lagi batallah sembahyangnya. Allah. Kita solat kena ada ilmu. Tidak sah ibadah tanpa ilmu. Makanya berbondong-bondonglah kita mencari ilmu. Jika lambat ia, kerana apa? Kerana menyudahkan bacaan Fatihahnya hingga tunduk imamnya kepada sujud. Kerana terkemudian ia daripada imam dengan 2 rukun dengan tiada uzur. Maksudnya apa? Kesimpulan dia, bila kita ni masbuk, kita dah lewat, apa patut buat? Angkat takbir, terus ikut imam. Jangan lagi buat perkara lain. Itu benda paling selamat. Itu benda paling selamat. Tak payah dah kita nak fokus, nak baca masa tu lah, nak a'udzubillah masa tu lah, nak baca Allahu Akbar kabira. Jangan buat lagi. Jangan buat. Baik. Selesai setakat tu. Setakat ni ada soalan. Saya tahu, saya jawab. Saya tak tahu, saya balik, saya muak dulu kitab. Kalau saya tak jumpa dalam kitab, saya tanya kepada guru-guru lain yang lebih alim lagi. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Okey, baik. Kita berhenti setakat tu kitab ni. Kita berhenti setakat tu. Sebab apa kita berhenti setakat tu? Saya dapat soalan. Daripada anak jemaah kita. Soalan dia apa? Dan soalan tu bermain-main di fikiran saya. Lama dah tanya, tapi lupa saya nak cerita supaya semua orang maklum. Dekat jemaah tu saya dah bagi tahu dah. Tapi mungkin ilmu ni berguna, tambah lagi dia tentang masih bab solat. Maka saya kongsikan dengan tuan-tuan. Situasi dia macam mana? Situasi dia, saya ambil contoh. Saya jadi imam. Bila saya jadi imam solat apa? Imam solat Isyak. Bila saya jadi imam solat Isyak, tiba-tiba Ustaz Minggu datang. Masa saya rakaat kedua, saya jadi imam ni. Masa rakaat kedua, Ustaz Minggu pun datang
dan Ustaz Minggu pun macam biasalah, niat jadi makmum dah kepada saya. Sahaja aku solat Isyak 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, tak apalah. Jadi saya dengan Ustaz Minggu jadi macam mana? Kami jadi berjamaah lah. Ustaz Minggu akan jadi makmum saya. Baik. Tiba-tiba semasa dekat saya rakaat ketiga, tadi Ustaz Minggu datang kan. Bila Ustaz Minggu datang, maksudnya Ustaz Minggu ketinggalan berapa rakaat daripada saya? Ustaz Minggu ketinggalan 1 rakaat kan. Bermaksud sekejap lagi setelah saya bagi salam, Ustaz Minggu kena tambah 1 lagi rakaat. Semasa saya di rakaat ketiga, Ustaz Nazri pun datang. Tak apa kan saya bagi contoh nama, nak bagi gambaran, bagi nama yang saya ingat. Masa saya rakaat yang ketiga, Ustaz Nazri datang. Bila Ustaz Nazri datang, maksud dia Ustaz Nazri juga adalah makmum masbuk. Ustaz Nazri bila makmum sebagai makmum masbuk, sekejap lagi setelah saya sempurna bagi salam, berapa rakaat Ustaz Nazri kena tambah? 2 rakaat. Ustaz Minggu kena tambah berapa rakaat? 1 rakaat. Baik. Selesai sembahyang Isyak, sampai kat fil alamin innaka hamidum majid, saya pun bagilah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ustaz Minggu dengan Ustaz Nazri pun dua-dua bangunlah untuk sempurnakan rakaat yang tertinggal. Ustaz Minggu berapa rakaat? 1, nak kena tambah. Ustaz Nazri berapa? 2. Tiba-tiba dua-dua dah bangun. Tiba-tiba Ustaz Nazri pula dia undurkan kaki selangkah, dia berniat menjadi makmum kepada Ustaz Minggu. Maksud dia apa? Menjadi makmum kepada makmum. Boleh faham tak? Apa hukum dia? Soalan ni ditanya jemaah kita, masjid tak tanya di sini. Dia tanya masa kuliah subuh saya di Masjid Jami' An-Nur. Saya kuliah subuh dekat Masjid An-Nur hari Ahad. Tapi saya buka kitab lain lah, tapi masih bab solat. Dia tanya saya, tapi dia tak tanya masa dalam kuliah, dia tanya selepas kuliah. Pasal dia kata masa kuliah tu terlupa nak tanya. Dah keluar masa nak turun tu barulah dia teringat. Baik. Maksud dia Ustaz Minggu dengan Ustaz Nazri pada asalnya berimamkan kepada saya. Tu clear cut. Masuk stage kedua, Ustaz Nazri pula berimamkan kepada Ustaz Minggu. Yang pertama solat dia sah ke tak? Yang kedua boleh tak buat macam tu? Tuan-tuan, dalam Majmu' Syarah Muhazzab jilid yang keempat muka surat 233. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab jilid yang keempat muka surat 233. Karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata tak sah seseorang menjadi imam jika dia sendiri adalah makmum. Sama ada masih dalam solat ataupun sedang menyempurnakan solat setelah imamnya memberi salam. Saya ulang sekali. Imam Nawawi cakap apa? Imam Nawawi kata kalau Ustaz Nazri solat macam tu, dia berimamkan kepada Ustaz Minggu, hukumnya apa? Tak sah. Tak sah. Tak sah seseorang menjadi imam jika dia sendiri adalah makmum, sama ada masih dalam solat ataupun sedang menyempurnakan solat setelah imam yang memberi salam. Imam Khatib Syirbini dia kata dalam kitab Mughni Muhtaj. Imam Khatib Asy-Syirbini dia kata dalam kitab Mughni Muhtaj. Boleh rujuk dalam jilid 1 muka surat 411. Apa kata Imam Khatib Syirbini? Imam Syirbini kata tidak sah seseorang itu menjadi imam ketika dia sedang menyempurnakan solat sebagai masbuk. Tadi
Ustaz minggu kategori apa? Masbuk lah. Masbuk kepada siapa? Kepada saya. Makanya tidak sah seseorang itu menjadi imam ketika dia sedang menyempurnakan solat sebagai masbuk, dan tidak sah juga orang lain bermakmumkan kepadanya. Makanya perbuatan Ustaz Nazri mengangkat ataupun menjadikan Ustaz Minggu imam sah ke tidak? Tak sah. Tak sah. Okey. Maksud dia apa? Sama ada Ustaz Minggu sendiri yang berniat jadi imam kepada Ustaz Nazri, ataupun Ustaz Nazri berniat menjadi makmum kepada Ustaz Minggu, kedua-duanya tak sah. Kedua-duanya tak sah. Itu perkongsian tambahan. Seterusnya, ada satu lagi. Ada anak jemaah kita tanya, dia sakit. Dia sakit. Bila dia sakit, sakit yang macam mana? Tuan-tuan pernah tak kena sakit kencing tak lawas? Kencing tak lawas. Maksudnya lepas kencing rasa nak kencing, lepas kencing rasa nak kencing. Itu satu. Yang kedua, kencing tak boleh kontrol. Itu dua. Biasanya kencing tak boleh kontrol ni kalau kita ada kencing manis. Saya ingat lagi arwah orang tua saya, arwah beliau saya, kronik dia punya kencing manis tu, memang kencing dia tak ada kontrol lah. Dia bila dia berasa dia nak keluar, kalau tengah naik motor lah lecun. Kalau dalam masjid dah lecun. Maksudnya kegagalan fungsi untuk kontrol tu dah tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan biasa tengok ada orang, kalau tuan-tuan pergi hospital lah, dia ada kantung, ada beg, ada urin, ada beg untuk kencing. Beg untuk kencing ataupun beg untuk najis. Biasa tengok tak? Ditanya kepada saya, kalau kita ada masalah kesihatan, tak kira lah sama ada beg urin kita tu ataupun perut kita kena tebuk. Bila perut kena tebuk, maka saluran najis tu keluar daripada melalui saluran tu. Yang pertama ditanya macam mana? Adakah wajib solat Jumaat? Adakah wajib solat Jumaat untuk situasi yang macam ni? Kita mungkin kita tak rasa, bila kita tak rasa, tak kena penyakit-penyakit macam tu, jadi kita pun tak ada lah nak fikir lebih-lebih sangat. Tapi kalau kita tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan penyakit yang macam tu, kena kencing melalui saluran kencing, dia jolok, betul ke sebut, dia sumbat kita punya kemaluan tu, guna pipe tu, sebab apa? Nak tulah sakit. So dia sentiasa mengalir. Kita tak kena penyakit tu, kita mungkin tak ada apa. Tapi kalau kita kena Allah Ta'ala uji macam tu, beruntung apa? Beruntunglah ada juga orang yang Allah Ta'ala uji dengan sakit, dia masih fikir lagi pasal semayang. Kita minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kalau dia nak uji, ya muqallibal qulub, ya Allah tetapkanlah, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, tetapkanlah pendirian kami, tetapkanlah hati kami, teguhkanlah hati kami supaya tak berbolak-balik. Bolak-balik macam mana? Tuan-tuan, kita tak tahu. Hari ni mungkin kita semayang berjamaah, kita tak tahu kalau Allah Ta'ala nak uji kita dengan iman, tiba-tiba satu hari kita jadi orang yang tinggal solat. Kita tak tahu. Ataupun Allah Ta'ala uji dengan kita apa? Dia uji dengan penyakit yang menyebabkan penyakit tu kita pasal payah nak solat, dan akhirnya kita tinggalkan solat. Maksud dia kan bolak-balik tak? Bolak-balik. Jadi tuan-tuan, kalau jadi situasi itu macam mana? Saya jawab, tapi saya tak sedap kalau tak ada rujukan.
Saya dah jawab soalan tu kepada jemaah kita yang bertanya. Tapi saya tak sedar. Bila saya tak sedar, saya nak jawab dengan apa kata ulama, bukan apa kata saya. Baik. Yang pertama tuan-tuan, orang yang solat Jumaat, orang yang keadaan macam tu, okey? Orang yang keadaan macam tu, dia kata orang yang memakai beg urin yang saya sebut tadi kerana penyakit wajib solat Jumaat jika solat Jumaat wajib tak? Wajib. Bila wajib? Jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, kalau kita, adik-adik kita, sepupu sepapat kita, sepupu 1, 2, 3 kali kita, mak ayah kita, kawan kita, nanti sampaikan, tolong sampaikan. Dia wajib solat Jumaat jika ada 3 perkara. Jika tak ada ataupun tak cukup 3 perkara ni, pada ketika itu dia tak wajib solat Jumaat. Yang pertama dia kata apa? Dia tidak mengalami kesukaran berat untuk hadir ke masjid. Maksud dia, kalau orang yang bawa kantung beg tu, kalau dia tidak ada kesukaran untuk datang ke masjid, maka pada ketika tu dia wajib. Dia wajib datang untuk solat Jumaat. Yang kedua, wajib dia solat Jumaat jika najis tidak bersepah atau mencemarkan tempat solat secara nyata. Saya pun merujuklah ke bahagian perubatan. Saya tanya doktor-doktor, tanya nurse. Kalau kita pakai urine bag tu, urine bag tu, ataupun patus, dia ada nama dia. Saya nak sebut pun payah, tapi bunyi Salma lah. Okey. Saya tanya, ada kebarangkalian tak kalau kita pakai beg urine tu ataupun beg najis tu, ada kebarangkalian tak dia punya wire ke ataupun beg tu boleh pecah ataupun boleh tercabut? Boleh. Doktor kata boleh. Kalau boleh, maksud dia potensi tu boleh berlaku tak? Boleh. Kalau boleh, syarat yang kedua, bila dia wajib solat Jumaat, najis tidak bersepah atau mencemarkan tempat solat secara nyata. Jadi tuan-tuan fikir sendirilah. Yang ketiga, dia wajib tak solat Jumaat? Wajib. Bila? Yang ketiga, dia dalam kategori mukallaf. Dia memang mukallaf lah. Lelaki, confirm dah. Merdeka, confirm dah. Bermukim, confirm dah. Dan tiada keuzuran syar'i. Sakit dia tu kena timbang, kena tengok. Adakah sakit dia tu sakit yang menyebabkan kesusahan yang melampau, yang menyebabkan, tuan-tuan, bila kita pakai beg tu tuan-tuan, yang pertama, satu, kita susah, kita yang kena penyakit tu susah. Yang kedua, orang yang menjaga kita jangan fikir tentang diri kita. Kalau kita ada anak kita yang menjaga kita, kena fikir kesusahan dia nak kena bantu bersih, susah tak? Tak kerja mungkinlah tak susah. Kalau kerja menyusahkan tak? Menyusahkan. Makanya tuan-tuan, kalaulah berlaku keadaan ni, kalau keadaan terlalu sukar, dimaafkan. Maksud dia orang yang situasi macam tu dimaafkan, tak wajib Jumaat pada dia. Okey. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muhazzab, kitab Majmu' Syarah Muhazzab, jilid yang kedua, muka surat 78. Imam Nawawi kata, siapa-siapa, Imam Nawawi tak sebutlah siapa-siapa. Imam Nawawi dia tulis cakap Arab lah. Saya dah terjemahkan. Lagi dia orang tanya lah, Imam Nawawi orang Pulau Pinang ke sebut siapa-siapa? Tak. Nak bagi mudah faham. Imam Nawawi kata, sesiapa yang mempunyai penyakit berterusan seperti kencing tidak lawas, maka hendaklah dia bersuci selepas masuk waktu dan solat seperti biasa. Solat wajib dah dia? Solat tetap wajib. Kita bincangkan tentang solat Jumaat. Solat dia tetap wajib. Dalam konteks solat Jumaat, kalau dia boleh hadir, hal keadaan dia yakin kemampuan dia tu mampu, tak menyusahkan, tak sukar,
Lepas tu dia yakin najis ataupun beg urin tu yang baru, yang confirm tak tercabut, yang confirm najis takkan berselerak. Kalau berselerak sini nak panggil apa? Maksud dia berhambur lah, berhambur, maka pada ketika itu wajib. Pada ketika itu wajib. Baik. Itu kata Imam Nawawi. Saya rujuk dalam Pejabat Mufti, beliau persekutuan. Untuk beliau rujuk dalam Irsyad Fatwa yang ke-138. Irsyad Fatwa 138. Dinyatakan bahawa pesakit yang benar-benar uzur seperti mengalami kesakitan yang nyata atau berisiko memudaratkan diri atau orang lain, maksudnya dia bukan sekat mudarat diri dia juga mudarat orang lain, jika dia hadir ke masjid, dikecualikan daripada kewajipan solat Jumaat. Sebaliknya mereka hendaklah menunaikan solat zuhur di tempat masing-masing. Itu yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti, boleh rujuk dalam Irsyad Fatwa siri ke-138. Saya rujuk juga ni Dr. Zul tu, pengarang Irsyad Fatwa yang ada dalam tu. Dulu Mufti Wilayah, lepas Mufti Wilayah Menteri Agama. Dia kata apa? Dia kata dia respon bila orang tanya tentang masalah yang tadi itulah, dia pakai tiup kencing tu. Dalam respon beliau mengenai solat bagi pesakit yang menggunakan tiup kencing, dalam singkatan nama dia CBD. CBD ni saya tak ingat dah. D tu maksud dia drainage. Saya ingat D je. B tu C saya tak ingat dah. Beliau menyatakan bahawa menukar tiup kencing setiap kali hendak solat adalah sukar dan boleh memudaratkan pesakit. Oleh itu, Islam memberikan kelonggaran, rukhsah kepada pesakit dalam keadaan ini untuk menunaikan solat tanpa perlu menukar tiup tersebut setiap kali. Maksudnya tak ada keperluan untuk kita nak tukar. Saya rujuk dalam Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan kali ke-79. Muzakarah kali ke-79 dia sebut apa? Memutuskan bahawa pesakit yang menggunakan beg kolostomi, Salma memang kolostomi. Dia ada satu beg nama CBD, satu lagi nama dia beg kolostomi. Dikategorikan sebagai mereka yang mengalami masalah darurat dan tidak dianggap sebagai menanggung najis. Oleh itu, mereka tidak perlu mengosong atau membersihkan beg kolostomi setiap kali berwuduk atau menunaikan solat. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Pesakit yang menggunakan beg urin wajib menunaikan solat Jumaat jika 3 perkara yang telah saya nyatakan tadi itu tak berlaku. Kalau berlaku pada ketika itu tidak lagi wajib. Tapi solat zuhur dia macam mana? Solat dia tetap kena solat zuhur macam biasa. Dia tetap kena solat macam biasa. Kerana apa? Kerana syarat wajib solat Jumaat ni dia mukallaf, baligh, berakal, dia lelaki, dia mesti merdeka, dia mesti orang yang bermukim, sama ada mastotin ataupun tidak, dan dia tidak ada keuzuran seperti sakit ataupun keuzuran-keuzuran lain. Makanya mereka dikecualikan daripada solat Jumaat. Solat tetap kena solat. Solat tetap kena solat. Setakat ni ada soalan? Alhamdulillah, semua faham. Semua faham. Baik. Let's say, okeylah, tadi selesai bab solat Jumaat, maka dia dikecualikan. Let's say lah, dia punya kesusahan, dia punya kepayahan menyebabkan memang dia tak mampulah untuk datang solat Jumaat. Bagaimana kalau dia nak solat di rumah? Macam mana keadaan dia nak solat di rumah? Okay. Yang pertama, tadi kita dah jelaskan dah, beg dia tu tak perlu dibuang, ambil wuduk, solat macam biasa. Cumanya dia kena pastikan beg tu dalam keadaan bersih. Di luar
Dalam tu yang kita nampak air kencing sekali pun ada sampai 5-60 liter. Mana ada air kencing sampai 5-60 liter? Nak cerita kata yang dalam tu tak dikira. Tak dikira. Dia cerita di luar. Beg tu pastikan bersih. Beg tu pastikan bersih. Lepas tu wire-wire dia tu, saluran tu, hak di luar, saluran hak di luar tu pastikan bersih. Jadi macam mana nak buat? Ambil wuduk macam biasa, kemudian dia solat macam biasa. Solat macam biasa. Boleh tak kalau dia nak jamakkan solat? Okey, ini situasi sakit lah. Situasi sakit. Kalau kita sihat elok-elok je ni, tak payah cari penyakit. Okey, kalau kita yang sihat elok-elok ni, ini panduan, ini tuan-tuan boleh rujuk dalam panduan bersuci dan bersolat yang dikeluarkan oleh JAKIM. Saya tolong sampaikan saja. Tuan-tuan boleh rujuk dalam panduan bersuci dan bersolat yang dikeluarkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Boleh tak dia nak jamakkan solat tu? Kalau lah kesusahan dia nak tukar apa ke yang melibatkan kesihatan dia tu lah. Baik. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tuan-tuan, keadaan ini diharuskan. Diharuskan untuk orang yang berpenyakit teruk macam itulah. Harus dia jamakkan solat. Jamak ni apa? Jamak ni kita himpun. Kita himpunkan solat apa yang boleh dihimpunkan? Solat yang boleh dihimpunkan, solat zuhur dengan solat asar. Okey, ataupun solat asar dengan solat zuhur. Itu solat yang boleh dihimpunkan. Solat apa lagi yang boleh dihimpunkan, dijamakkan? Solat maghrib dengan solat isyak boleh dihimpunkan, ataupun isyak dengan maghrib boleh dihimpunkan. Maka bagi keadaan ini, harus untuk orang yang sakit ini untuk menjamakkan solat. Untuk menjamakkan solat. Boleh tak dia nak syakkan daripada 4 rakaat solat zuhur menjadi 2 rakaat? Tak boleh. Rukhsah ataupun kelonggaran yang dibenarkan untuk orang yang sakit ini cuma boleh daripada solat perlu pada setiap waktu solat. Contoh zuhur jam 12.30 kita di Labuan, contoh. Asar 3.40, contoh. Maka kita solat dalam waktu zuhur, kita solat apa? Kita solat zuhur 4 rakaat, kemudian selepas selesai bagi salam solat zuhur, kita pun terus solat isyak, solat asar. Boleh tak boleh? Boleh untuk orang yang sakit. Ataupun solat maghrib. Maghrib masuk 6.30. Isyak masuk 7.42. Kita tak tunggu 7.42. Selepas kita bagi salam solat maghrib, kita terus solat isyak. Itu nama dia jamak, itu nama dia himpun. Boleh ke tak untuk orang yang berpenyakit teruk macam ni? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Tuan-tuan boleh rujuk dalam panduan bersuci dan bersolat yang dikeluarkan oleh JAKIM. Saya tolong sampaikan sahaja. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada membantu memberi pencerahan. Setakat ni ada soalan? Ya. Maksudnya dalam keadaan okey, untuk cantik. Terima kasih Haji. Okey, kalau orang yang ada penyakit tu, yang pakai beg tu, tengah-tengah dia solat, tengah solat dia kencing dia mengalir. Maksud dia mengalir dalam beg tu lah. Sah tak solat dia? Sah. Solat dia sah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu jawapan dia Haji. Boleh. Sebab memang tu penyakit dia. Penyakit dia memang kencing dia sentiasa keluar. Untuk orang itu sah. Tapi kalau kita yang tengah elok ni, tengah-tengah solat tiba-tiba terkencing, kena solat semula. Okey? Wallahu alam. Ada lagi? Tak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaatnya. Kita tangguh dulu kita punya kuliah. Untuk makluman tuan-tuan, insya-Allah minggu depan dengan satu lagi minggu kuliah saya lah. Kuliah saya hari Jumaat. Tak ada, saya balik cuti. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.